Bukan meminta sedekah, jauh sekali mengemis simpati. Namun itu hakikat dilalui sebahagian ibu tunggal apabila mereka terpaksa berulang kali merayu dan menagih ihsan bekas suami demi menuntut hak anak. Keingkaran melunaskan nafkah turut memberi kesan emosi kepada wanita terbabit. Ikuti kupasan wartawan Ashiha Arifin. Isu gagal membayar nafkah yang berlarutan saban tahun seolah-olah menjadi satu kitaran yang tidak berkesudahan. Proses menuntut nafkah bukan sekadar perjalanan di mahkamah, sebaliknya perjuangan emosi dan kewangan sehingga ada dalam kalangan ibu tunggal berdepan tekanan emosi melampau. Walaupun perintah nafkah telah dikeluarkan mahkamah, realitinya si ibu masih perlu mengejar bekas suami untuk mendapatkan wang bagi menampung kos membesarkan anak. Saya juga pernah kena rujuk pakar psikologis masalah mental saya sebab saya membesarkan anak seorang diri tanpa nafkah untuk anak-anak. Suami tak bagi nafkah. Alasan ni sebab dia tak dapat tampung untuk diri dia dan juga hidup dia lah. Ada juga segelintir bekas suami yang didakwa mengelak daripada menerima surat saman tuntutan nafkah menyebabkan proses perundangan berlanjutan. Masa ubah perintah nafkah anak tu 5 bulan tangguh sebab penyampaian saman tu tak sampai. Dia tak terima baikkan diri, mahkamah hantar dekat rumah pun dia tak ada dekat rumah. So yang jawab pintu rumah semua mak ayah dia. So mak ayah dia kata dia tak ada. Jemu dengan konflik tuntutan nafkah yang berpanjangan tanpa titik noktah, terdapat ibu tunggal putus asa dan memilih untuk memikul sendiri beban membesarkan anak. Saya kena turun naik mahkamah bertahun-tahun kan. Ambil cuti kerja, kena habiskan duit untuk tambang, kos keluar masuk. Susah sebab semata-mata nak dapatkan hak untuk anak. That's why saya buat keputusan untuk stop. Menurut Kelab Sokongan Ibu Tunggal Kesit, sejak ditubuhkan pada 2015, kes tuntutan nafkah antara masalah tertinggi dihadapi ahlinya. Yang paling dikesali, sikap bekas suami yang berkemampuan tetapi mengabai tanggungjawab. JKSM dia ada portal e-syariah. Dia tahu berapa banyak yang tertunggak. Dia tahu, dia ada statistik tu semua. Sepatutnya lah, dia mesti ada lah yang terkini. So jadi, dia boleh bentangkan satu, Kesit minta penanda aras nafkah anak. Penanda aras tu maksudnya kadar minima. Lepas tu, kalau siapa-siapa tak setuju, rayu dalam tempoh 14 hari. Dalam laporan kedua esok, saya akan bawakan sudut pandang Peguam Syariah berhubung isu ini. Laporan Ashiha Arifin, TV3.